Assalamualaikum semua, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya. Hari ini guys, kita nak buat perbandingan di antara dua motor skuter yang boleh dikatakan hangat dalam kelas 150C ke 160C. Yang pertama, kita ada motor yang orang kata macam kuih pisang goreng, iaitu Nova, Aveta Nova 160. Dan juga kita ada, ini dia, The King 160 iaitu NVX. Tapi ini kita ada versi standard sajalah. Okey, so kita akan buat perbandingan di antara kedua-dua motor ni. Dan lepas tu korang boleh buat decision mana satukah motor yang bakal korang miliki. Okey, tapi sebelum tu kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh contact dengan kawan saya, Mr. Fai. Nombor telefon, alamat saya ada tinggalkan dekat bawah. Dari segi reka bentuk, ya, kedua-dua motor menampilkan reka bentuk yang agak berbeza sedikit dari segi bahagian hadapan, terutamanya dekat dia punya main headlamp lah. Tapi dekat bahagian kepala dia ni, kalau korang tengok, reka bentuk Nova ni, orang tengok reka bentuk Nova dengan windshield dia kan, hampir-hampir sama dengan NVX. Bermaksud windshield dia ini saya rasa boleh masuk. Kedua-dua windshield ni boleh masuk guys. So membawa ke bahagian dada, Nova reka bentuk hadapan dia macam ni. Korang tengok macam reka bentuk apa ni? Macam X-Max kan? Macam tu reka bentuk dia. Manakala untuk NVX dia ada reka bentuk dia tu sendirilah. Ini memang reka bentuk dia. So korang tengok dia ada dua double headlamp yang besar macam ni, kemudian DRL dia dekat bahagian atas, manakala Nova dekat bahagian bawah. So jom kita on lampu untuk kedua-dua motor ni. So inilah lampu untuk kedua-dua motor ni. So mana satu yang berkenan dan menarik untuk korang? Kedua-dua motor ni masing-masing ada hazard lamp. Jadi ini hazard lamp untuk Nova dan juga ini hazard lamp untuk NVX. Okay, so reka bentuk bahagian bawah ni hampir-hampir sama pula guys. So dekat bahagian bawah ni nampak dia punya reka bentuk seakan-akan mirip pula guys. Korang tengok kan. Cuma untuk Nova dia menggunakan lampu fully LED. Even dia punya signal dia pun LED. Ini LED. So kita main sikit dekat high beam dia. Ini high beam dia. Bila kita tekan high beam memang nampak dia punya X guys. Dan bila kita on high beam, dia punya low beam tak terpadam. Ini memberikan pencahayaan yang lebih optimum lah. Alright. Manakala untuk NVX macam ni lampu dia. Okay, so dia punya housing memang besar guys. Alright, so kita nak tekan pula dia punya high beam. Okay. Ni dia punya lampu tinggi. Lampu rendah, lampu tinggi, lampu rendah. Alright, so itu dari segi reka bentuk hadapan. Dari segi reka bentuk sisi macam ni, kedua-dua dia punya floorboard jenis yang macam ni. Reka bentuk untuk NVX macam ni. Okey. Kalau untuk Nova pula macam ni reka bentuk dia. Hampir-hampir mirip sama guys. Even dia punya lubang kat sini pun kan, macam ada double layer cover set pun sama macam dekat Nova guys. Okey, kita tengok. Floorboard dia pun hampir-hampir nampak samalah. Dia punya footrest pun nampak hampir serupa. Footrest NVX, footrest Nova dekat bahagian pilihan. Alright, so kita nak tengok lampu belakang. Lampu belakang memang betul-betul nampak mirip. Ini NVX, ini pula Nova. Korang tengok kedua-dua daripada belakang. Bila kita tengok daripada belakang susah nak cam mana satu NVX, mana satu Nova. Nampak macam dua-dua ni NVX saja guys. Cumanya untuk NVX dekat bahagian belakang ni dia masih menggunakan lampu bulb lagi guys. Dia punya signal saja yang masih menggunakan lampu bulb depan dan belakang. Tapi dia punya lampu rear lamp dengan lampu main headlamp dia menggunakan lampu LED. Manakala untuk Nova dia menggunakan lampu fully LED. Korang tengok.
Ini lampu belakang dia, dan dia punya signal pun dia menggunakan lampu LED. Jadi dia punya pencahayaan lagi terang lah. Orang tengok. Okay. So untuk dia punya exhaust, exhaust dia ni pun nampak serupa guys. Ini exhaust untuk NVX, dan ini pula exhaust untuk Nova. Nampak sama kan? Alright, dan kita nak bawa balik ke bahagian hadapan. Okay, so ini reka bentuk untuk Nova, dan juga ini reka bentuk untuk NVX. Mana satu yang korang minat? Cuba korang komen dekat bahagian bawah. Dari segi enjin, ya, walaupun kedua-dua motor ni reka bentuk dia hampir serupa, nampak macam kembar pula kan, dan nampak Nova ni macam seakan-akan next version untuk NVX, tapi actually dia punya enjin, kedua-dua enjin ni menggunakan platform enjin yang berbeza dan juga spek enjin yang berbeza lah. Yang mana NVX dia dikuasakan dengan enjin single cylinder bersesaran 155cc menggunakan sistem enjin Soch, dan juga ada teknologi VBA, dan motor ni dia ada 4 valve fuel injection dan juga ada liquid cool, yang mana motor ini mampu menghasilkan kuasa sekitar 15.1 horsepower dan juga 13.9 Nm of torque. Manakala untuk Nova pula, ini enjin dia. Enjin yang digunakan oleh Nova ni dia tak sama dengan NVX tadi lah, yang mana motor ini dikuasakan dengan enjin single cylinder berserat 154cc dan juga menggunakan sistem enjin Soch, ada 4 valve fuel injection, liquid cool, dan motor ini mampu menghasilkan kuasa sekitar 15.8 horsepower dan juga 14.7 Nm of torque. Jadi slightly Nova ni dia punya power lagi tinggi sekitar 0.7 horsepower dan juga torque dia lebih tinggi sekitar 0.8 horsepower. Jadi bila saya bawa test ride motor Nova ni, memang kita rasalah dia punya power dia agak agresif sedikit daripada NVX. Walaupun kedua-dua respon enjin bila saya bawa actually dia hampir-hampir sama, hampir-hampir dekat sama, cuma untuk Nova dia ada keagresifan sikit dekat bahagian mula-mula kita start, dan juga dia dekat dia punya bahagian top speed dia itulah. Okey, so itu sebab sikit lah pasal enjin. Dan untuk Nova ni sekali lagi dia tak ada VVA lah. Untuk NVX dia memang teknologi Yamaha, dia menggunakan enjin VVA. Jadi siapa nak tengok susunan enjin NVX macam ni, ni enjin dia. Alright, so bahagian cooling dia kat sini, ni cooling dia, dan juga ini untuk Nova. Nova ini susunan enjin dia. Alright, so dia punya bahagian cooling dekat sebelah sini. Jadi korang boleh nampak lah sedikit perbezaan antara kedua-dua motor ini. Dari segi sistem kekunci, Avita Nova dia menggunakan sistem keyless. Ini sistem keyless dia, dan actually diorang bagi kita 2 remote dan juga 2 kunci manual lah. So untuk kunci manual dia ni korang boleh cucuk dekat tengah ni. Andai kata kalau bateri kong, just cucuk kat tengah dan boleh akses dekat bateri dia lah. Bateri yang dekat bawah seat untuk tukar bateri lah. Okey, manakala untuk NVX untuk varian yang standard ni, yang saya dapat ni varian standard, dia menggunakan sistem kunci shutter lock. Jadi kalau korang nak dapat sistem kunci keyless, korang kena ambil yang varian SE yang ada ABS dan juga ada idling start stop, dan juga dia ada keyless sekali lah. Cumanya untuk varian SE, dia punya keyless tu dekat button dia tak ada backlight support macam dekat Avita Nova ni. Avita Nova ni dia ada backlight support. Kat sini korang tengok. Okey, so untuk NVX yang SE punya, walaupun dia menggunakan sistem keyless dan nampak macam sama, tapi dia tak ada backlight support. Dari segi meter, kedua-dua meter ni memang nampak serupalah. Kalau kita tengok daripada luar, daripada jauh-jauh pun kita tengok memang nampak hampir sama, tapi dia punya grafik tak sama. Tapi kedua-dua motor ni menggunakan meter digital. Cuma untuk Nova ni dia punya meter digital jenis yang ada berkala-kala lah. So ini meter digital dia. Nampak ada color lagi kat atas kan. Korang tengok kat dia punya fuel gauge ni pun ada color macam ni lah. Macam biasa dia ada information macam jam, speedometer, RPM kiri kanan macam NVX juga, dan juga ada indikator-indikator kat sini lah. Dan dekat button tengah dia ni, ini sensor untuk tekan dia punya trip meter dan juga odometer dia lah. Okay, jenis yang tekan macam ni lah, pakai sensor. Dia tak ada physical button.
Alright, manakala untuk NVX dia punya meter juga menggunakan meter digital, tapi bukan jenis yang berkala lah, jenis yang backlight support macam ni punya. Jadi kalau waktu silau tu memang masih boleh nampak lagi dia punya meter lah. And kat sini dia ada meter jam, speedo, RPM, dan juga dia ada voltage, ini fuel gauge dia, dan dia punya button tak ada dekat tengah ni lah. Dia logo Yamaha saja. Kalau korang nak tekan dia punya option button, dia kena tekan bahagian tepi ni lah, sebelah kanan. Macam lampu bypass ni kat sini. Tekan, nanti ada macam-macam information lah, macam trip, ni V-belting, bila nak service kan, dia akan keluar reminder nanti. Okay, so dia kalau korang nak tekan dekat bahagian tepi ni lah. Okay, dan juga kelebihan dekat NVX ni, dia ada smartphone connection lah. Korang boleh sambung ke smartphone korang untuk tengok apa-apa informasi dia, terutamanya kalau nak servis apa semua boleh sambung. Manakala untuk Nova dia tak boleh sambung dekat smartphone korang. Tapi untuk Nova ni, dia punya ruang kompartmen kat tepi ni macam ni. Okay, ruang kompartmen dia, dan dia punya charging port ni jenis yang terus boleh cucuk wayar, dan kalau korang nak charge smartphone korang boleh lah, tu boleh terus cucuk wayar tanpa menggunakan adapter. Alright, so muat untuk smartphone lah sebiji kat dalam. Dan juga kita nak tengok dekat NVX. NVX juga dia ada ruang kompartmen, dia punya size pun lebih kurang sama, cumanya untuk charging port dia masih menggunakan soket dia macam ni lah. Jadi kalau korang nak charge smartphone, korang kena cucuk adapter baru boleh charge smartphone. Dan kalau kita letak satu smartphone kat dalam ni pun muat lah, memang tak ada masalah. Dan untuk Nova dia punya lever brake jenis yang boleh laras punya lah, adjustable guys, kiri dan kanan, tengok boleh adjust kat sini, boleh laras. Dan untuk Nova dia tak ada parking brake macam NVX. NVX dia ada parking brake, tapi dekat sini kita boleh nampak ada dua brake pump untuk dekat Nova ni, sebab dia ada brake depan dan juga belakang, ada brake disc depan dan belakang lah. Okay, so kita boleh nampak ada dua pump brake dekat bahagian hadapan Nova ni. Manakala untuk NVX, NVX dia ada parking brake dekat sini. Jadi kalau korang pergi dekat kawasan berbukit boleh guna parking brake ni. Cumanya dia punya lever brake ni dekat depan dia jenis yang tak boleh laras lah, macam dekat Nova. Nova boleh laras dan nampak cantik sikit lah sebab dia guna finishing warna hitam. Dan untuk NVX dia tak ada satu lagi pump brake dekat depan, sebab dekat bahagian belakang NVX dia menggunakan brake drum, jadi tak perlukan pump brake dekat bahagian hadapan ni lah. Untuk button-button dekat Nova macam ni dia punya button, dia ada lampu bypass kat sini. Okay, so dia ada lampu rendah, lampu tinggi, dia ada signal, dan juga dia ada horn. Dia dah datang dengan idling start stop engine lah, dan juga dia ada hazard lamp, dan juga dia ada electric starter. Okay, manakala untuk NVX untuk varian yang special edition dia ada idling start stop, tapi untuk standard dia tak ada idling start stop lah. So lain-lain button dekat sini macam ni, dia bukan lampu bypass lah, beza dengan Nova yang kat sini dia untuk button bypass, dan dekat sini dia ada lampu rendah, lampu tinggi, signal dan horn, dan juga dia ada hazard lamp, dan juga dia ada electric starter. Okay. Dari segi kapasiti tangki, Nova dia punya tank capacity adalah 10 liter guys. So ini dia punya tank cap 10 liter. Jadi untuk 10 liter ni dia boleh pergi sekitar dalam 180 ke 200 km macam tu lah range perjalanan dia. Manakala untuk NVX Plus kapasiti tangki dia adalah 5.5 liter saja guys. Okay, so ini tank cap dia. Dan untuk dari segi tangki memang kita boleh nampak lah, Nova dia punya tangki lagi besar, so boleh bagi kita range perjalanan yang lebih jauh lah. Tapi dari segi ruang kompartmen, ruang kompartmen untuk NVX dia lagi besar guys daripada Nova, dan juga lagi dalam. Dan kita boleh tengok ini helmet full face, boleh muat dekat NVX ni lah. Korang boleh tengok dia memang cukup dalam lah untuk NVX ni. Alright. Manakala untuk ruang kompartmen Nova pula dia agak kecil sedikit daripada NVX tadi. So saya dah try muatkan helmet bulat pun tak boleh muat, cuma helmet stern saja boleh muat, sebab Nova dia punya ruang kompartmen ni dia agak rata dekat bahagian bawah ni lah. Korang tengok dia flat saja macam ni. Dia tak dalam macam NVX tadi. NVX dia lagi dalam lah guys. Okay, so NVX lagi dalam macam ni.
Okay. Dari segi sistem keselamatan, kedua-dua motor hadir dengan single disc di bahagian hadapan. Dua-dua single port caliper. Okay. Dan saiz dia pun saya rasa macam hampir-hampir samalah. Cumanya untuk Nova dia memang tak ada ABS lah. Okay. So untuk NVX varian yang ini, varian standard, dia tak ada ABS, dia non ABS. Yang ini cuma reader dia saja. Dia tak ada sensor untuk baca ABS dia lah. So kalau korang nak ABS, korang kena beli varian yang SE punya, iaitu ada ABS lah. Okay. So dekat brake belakang, brake belakang ni menarik sikit sebab untuk Nova dia hadir dengan single disc juga. Dekat belakang ni dia menggunakan 2 port caliper guys. So saya dah try brake dekat belakang, memang rasa lagi biting lah dekat Nova ni. Cuma Nova je tak ada ABS. Manakala untuk NVX, tak kira lah varian standard ataupun varian SE, kedua-duanya menggunakan brake drum lagi di bahagian belakang. Dan dekat bahagian belakang ni NVX dia tak ada ABS lah. ABS single channel saja dekat bahagian hadapan untuk varian special edition SE punya guys. Kedua-dua motor menggunakan telescopic fork di bahagian hadapan. So ini untuk NVX dan juga ini untuk Nova. Even dia punya kepala magak pun kalau korang tengok sama guys, dia punya bentuk. Ni untuk Nova, ini untuk NVX. Rasa boleh pasang ni guys, sebab nampak macam sama saja dia punya bentuk. Dia punya nut-nut pun nampak, bracket nut dia pun nampak hampir sama. Rasa aksesoris luar boleh share guys. Okay. Di bahagian belakang, kedua-dua motor menggunakan dual shock. Ini untuk NVX dan juga ini untuk Nova. Dan untuk Nova ni memang standard dia didatangkan dengan dual shock jenis yang ada tank gas kat sini. Dia punya sub tank ni lah, untuk memberikan dia punya daya sentap tu lagi sedap lah. Dan korang boleh tengok dia adjustable dual shock lah. Korang boleh adjust dia punya preload. Manakala untuk NVX yang varian standard ni, dia memang datang macam ni saja. Dia tak ada sub tank untuk gas tu. Okay. So kalau korang nak jenis yang macam yang Nova ni, korang kena beli varian yang special edition. Yang special edition tu NVX tu, dia punya sistem suspension lebih kurang sama macam Nova, ada sub tank untuk dekat bahagian belakang. Jadi dia punya sistem suspension tu lagi sedap lah. Dari segi sport trim pun kalau kita tengok kedua-dua motor ni nampak hampir sama lah guys. Cuma untuk saiz tayar, kedua-dua motor ni lain lah dia punya saiz tayar. Untuk Nova, saiz tayar hadapan ni adalah 180 rim 14. Ini tayar dia daripada CST. Okay, so untuk NVX saiz tayar dia besar sedikit dekat bahagian hadapan, iaitu saiz dia adalah 110 80 rim 14 dan tayar dia daripada IRC lah. Dan untuk tayar belakang, NVX dia punya tayar lagi besar sikit daripada Nova, iaitu saiz tayar belakang adalah 140 70 rim 14. Manakala untuk Nova pula saiz tayar dia adalah 120 70 rim 14. Ni daripada CST untuk Nova dan juga IRC untuk NVX. Dari segi berat badan motor, berat untuk NVX dia ada dua berat badan lah. Yang varian standard ni 122 kg, untuk special edition 125 kg. Manakala untuk seat height dia pula adalah 790 mm. Macam saya ketinggian 168 bila duduk atas NVX ni. Okay. So macam ni lah kedudukan saya. So kaki boleh cecah habis, cuma ada jengket sedikit saja. Dan dia punya floorboard macam ni, dia jenis yang ada 2 step sajalah, satu macam ni dan satu lagi ke depan ni. Dan kaki korang jenis yang tak boleh luncur lah. Okey, sebab ini adalah urban scooter lah. Alright, dan dia punya seat ni, kalau kita compare dengan Nova, seat dia ni dia agak keras sedikit lah compare dengan Nova tadi. Okey, so untuk Nova, berat badan dia adalah 112 kg. Dia agak ringan daripada NVX, ringan dalam 10 ke 12 kg macam tu daripada NVX tadi. Dan dia punya seat height pula adalah 778 mm. Macam saya ketinggian 168 bila duduk atas motor ni macam ni lah. Okay, so kaki memang boleh flat macam ni lah habis. Alright, so untuk kita punya kedudukan kaki pula, dia lebih kurang sama macam NVX tadi. Jenis yang boleh letak macam ni dan juga boleh letak depan.
depan sikit macam ni, tapi kaki tak boleh luncur lah sebab ini adalah motor skuter urban lah. Dan dia punya jarak tangan ke handle pun sama je macam NVX tadi. Dia punya feeling pun sama saja. Okay, so dia punya seat saja yang agak spongy sikit lah. Dia memang lembut lah untuk dia punya seat ni. Okay, so itulah sebuah sikit pasal seating position untuk kedua-dua motor ini. Jom kita dengar bunyi untuk NVX 155. Okay, so ni bunyi idling dia. Jom kita rem sikit motor ni. Dan ni pula bunyi untuk Nova 160. Okay, so ni bunyi idling dia. Jom kita rem sikit motor ni. Dari segi harga, Avita Nova 160 dia punya harga memang mesra kepada pengguna, mesra kepada poket rakyat, iaitu dijual pada tanah harga RM7,988 dan dia punya spek hampir-hampir sama apa yang ditawarkan dekat NVX. Manakala untuk NVX pula, varian yang saya tengah review adalah varian standard yang ini dijual pada tanah harga sekitar RM11,000 macam tu. Dan kalau korang nak varian yang special edition yang ada ABS dan juga dia ada idling start stop dan juga dia ada keyless, maka korang boleh ambil yang varian SE dijual pada tanah harga RM13,000. So mana satu pilihan korang saja yang boleh jawab. Kalau korang rasa poket korang lebih mampu kepada Nova, maka saya suggest korang boleh ambil Nova lah. Tapi kalau korang pentingkan brand, korang nak motor resale value dia mungkin tinggi, maka korang boleh consider untuk NVX. Apa-apa pun pilihan di tangan korang. Okay, so sekiranya kalau korang berminat salah satu daripada dua motor ni, korang boleh datang ke Engkel Motor, boleh kontak dengan kawan saya Mr. Fai. Nombor telefon, alamat saya ada tinggalkan dekat bawah. So Assalamualaikum pada aku Abang Zan. Korang jangan lupa untuk like video aku, share and subscribe. See you on next video. Bye bye.